Seri muka durian. Musim durian telah pun tiba. Durian ni selain daripada sedap dimakan begitu saja, makan bersama dengan pulut, kita boleh juga olah dia menjadi kuih muih tradisional. Salah satunya adalah seri muka durian. Kali ini saya sharekan cara saya buat seri muka durian menggunakan 3 jenis tepung. Jom saksikan video, layan sehingga habis. First kali saya sukat beras pulut 2 cawan. Okey, beras pulut ni saya letakkan ke dalam mangkuk yang agak besar. Dan saya rendam bersama dengan 3 cawan air. Okey, saya rendam pulut ni lebih kurang 3 jam. Dan ini adalah kelapa. Saya ambil kelapa sebiji. Kelapa ni saya frozenkan, okey. Dan saya perah, ambil santannya lebih kurang 4 cawan. Dan 4 cawan ni adalah 2 cawan bahagian bawah dan 2 cawan untuk bahagian atas seri muka. Dan ini adalah pulut yang telah saya rendamkan selama lebih kurang 3 jam. Kemudian saya cuci bersih beras pulut ni. Setelah dicuci bersih, saya masukkanlah ke dalam loyang 8 inci. Dan loyang ni saya dah letakkan plastik, okey. Letakkan garam dan juga 2 cawan santan. Kemudian saya gaulkan supaya garam tu larut. Saya potong 2 helai daun pandan untuk aromanya wangi. Tutup periuk kukus dan kukuslah sehingga masak. Kemudian saya sukat setengah cawan tepung gandum. Setengah cawan lagi tepung custard. Dan 1 sudu besar tepung beras. Sedikit garam. Dan masukkan 2 cawan santan. Ambil telur sebiji, telur grade A, masukkan sekali. Gula 3/4 cawan. Dan saya gaulkan sehingga tercampur. Kemudian saya masukkan isi durian. Gaulkan lagi sehingga agak bercampur rata. Kemudian saya tuang ke dalam blender untuk saya kisar. Tutup blender dan kisar sehingga halus. Okey, inilah hasil adunan kita. Sementara tu, jom kita tengok apa jadi pada pulut yang kita kukus tadi. Okey, pulut kita dah pun masak dan saya keluarkan daun pandan tu tadi. Saya tekan-tekan pulut tu dan padat-padatkan dia, kawan. Dan juga saya kemaskan plastik yang di tepi loyang tu. Saya tekan dan padatkan untuk ke semua bahagian pulut di dalam loyang ni, okey? Supaya nanti hasil seri muka kita tu sekata.
Kemudian saya tuang adunan durian yang kita kisar tu tadi. Masukkan perlahan-lahan. Okey, dan tadahkan dengan spatula. Kemaskan permukaan atas seri muka tu supaya nampak licin, nampak sekata. Dan jika ada bubble tu, pecahkan ya. Alhamdulillah, dah siap. Sedia untuk dikukus. Tutup kukusan dan kukuslah sehingga masak. Gunakan api yang kecil, okey? Alhamdulillah kawan, inilah hasil kejadian seri muka durian yang saya buat pada kali ini. Dah sebaris, dah hilang dah tu kawan. Dah sebaris habis. Alhamdulillah. Kuih seri muka saya ni, saya biarkan dia lebih daripada 4 jam ya setelah dikukus tu. Saya biarkan dia lebih daripada 4 jam, barulah dapat potongan cantik dan kemas macam ni. Lapisan pulut dan juga lapisan atas nampak sekata dan juga tak bercampur. Dan lapisan atas lapisan custard tu adalah warna asli tepung custard tanpa pewarna tiruan, okey? Permukaan atas juga licin dan tak menggelembung ataupun tiada titisan air yang jatuh pada permukaan kuih kita tu. Disebabkan saya menggunakan api yang slow saja. Okey, sekarang nak review. Okey, jom kita tengok. Elok je saya nak review kuih saya ni kawan-kawan. Tiba-tiba anak saya tu on kan vacuum. Jadi saya senyap je lah, tak bercakap. Jadi kita biarkan je lah gambar yang berbicara. Begitu. Alhamdulillah kawan, pagi ni saya review lagi ya seri muka durian yang saya buat pada kali ini. Okey, rasa manis dia memang dah ngam-ngam ya. Kalau nak ikut, kalau nak follow resipi ni, follow daripada awal sehingga akhir, jangan skip bahan, okey. Saya letakkan gula tu 3/4 cawan, dah memang ngam dah. Okey, lapisan bawah pulut dan juga lapisan durian tu adalah sama tinggi, okey. Okey, sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini seri muka durian. Jangan lupa like, share and subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video-video seterusnya. Jika ada sebarang komen, sila tuliskan di bawah ya. InsyaAllah saya akan jawab. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang terbaik kawan resipi ni ya. Rugi kalau tak mencuba. Sementara musim durian masih ada lagi. Okey, dan durian pun sekarang ni dah turun harga. Tak adalah lagi harga kayangan, harga mampu bilik, harga marhain. Okey. Bolehlah cuba-cuba olah jadikan seri muka durian. Alhamdulillah. Makan segitu cukuplah kawan untuk tenaga selepas ni nak berkebun. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi aroma durian bersama teh. Alhamdulillah.